Salam sejahtera. Hari ini saya kutip satu set speaker 5.1 channel multimedia speaker jenama F dan D, model F6000. Okey, dengan masalah bila saya sambungkan bekalan elektrik, dia boleh dihidupkan, namun indikator dia berkelip-kelip. Saya tekan butang standby, tekan menu, tekan volume down, volume up, semua tidak berfungsi. Dan bila saya tekan tu tak ada bunyi tag. Okay? So saya suspect switch ni rosak lah. Jadi di tangan saya ni 4 biji switch di dalam tu yang telah saya tukar, dan masalah selesai. Okay? Saya tunjukkan kepada anda. Saya tekan butang standby dan dia berfungsi sudah. Saya laras volume pun boleh berfungsi sudah. Okay. So pemilik tak nak ni, dia bagi dengan saya bawa balik, saya gantikan switch dan dia boleh digunakan semula. Okay. So itu saja perkongsian kali ini. Selamat mencuba.